kau pula tak ada ilmu. Jadi kau macam bila kau dakwah benda tu berlaku. Terutama dia pasal vaksin lah. Kau dah tahu benda tu memang fucked up punya. Tapi family tu pasal ambil. Jadi memang fucked up lah. Memang member semua pula. So jadi kita macam bila orang kita, walaupun kita cakap benda yang benar, sebab benda ni pilihan Allah. Sebab benda tu memang aku cakap benda ni pilihan Allah. Sebab daripada video bukti ke apa-apa, kadang-kadang kita share dengan member kan. Kadang-kadang member tak dapat kefahaman sama macam kita dapat. Padahal kita dah tunjuk benda yang sama. Faham. Tapi kefahaman dia tak sampai. Allah Ta'ala hijab. Macam aku terbuka. Aku sebab bukan aku ambil vaksin. Tapi orang yang tak ambil vaksin ada point dia. Orang ambil vaksin ada point dia. So pada aku tak perlu bergaduh lah. Benda macam ni lah. Macam aku lah. Macam aku lah. Simple lah. Sebab aku pun ambil. Sebab end up dah memang time tu dah lost lah. Aku sistem pun lah, ending pun ambil. Sebab kita dah tertekan dengan sistem, dah kena pressure. Lepas tu dengan je akhir zaman. Sekeliling apa semua. Ini memang tak ada beritahu lah. Ini zaman fasad dan munkar. Memang zaman memang. Okay, balik pada soalan aku balik tadi. Macam mana nak beli rumah kalau tak melibatkan riba?